Untuk menambah premis, klik pada sub-menu premis di bawah menu Company Details pada navigasi bar. Tekan butang tambah premis untuk menjemput premis. Paparan carian MyKKP ID premis akan dipaparkan, kemudian masukkan nombor pendaftaran JKKP. Klik pada butang Send Invitation untuk menjemput premis. Mesej email jemputan premis berjaya dihantar akan dipaparkan. Rekod premis syarikat yang telah dijemput akan dipaparkan dalam senarai List of Premises dengan status pending request. Setelah jemputan daripada induk syarikat diterima atau ditolak oleh premis, status pending request akan berubah. Premis syarikat yang dijemput akan menerima email jemputan. Untuk memberikan maklum balas, klik butang Go to System di email jemputan untuk ke halaman utama sistem MyKKP. Syarikat yang dijemput perlu masuk ke laman IICMS dan klik pada tab Client. Di sini rekod jemputan daripada HQ syarikat akan berstatus Awaiting Approval. Kemudian, klik ikon Reject pada rekod jemputan yang berstatus Awaiting Approval. Mesej pengesahan menolak jemputan sebagai premis syarikat akan dipaparkan. Klik pada butang Reject. Setelah jemputan daripada HQ syarikat ditolak oleh premis, status pending request akan berubah kepada rejected. Klik butang View bagi premis yang berstatus rejected. Pengguna akan dibawa ke paparan maklumat premis yang telah dijemput. Klik pada tab Premis Koordinat. Mesej sekatan akses akan dipaparkan. Pengguna tidak boleh menetapkan koordinat bagi premis tersebut kerana jemputan premis telah ditolak. Bagi penerimaan jemputan sebagai premis, klik ikon Approve pada rekod jemputan yang berstatus Awaiting Approval. Mesej pengesahan pendaftaran sebagai syarikat premis yang dijemput akan dipaparkan. Klik pada butang Approve. Status permohonan jemputan pendaftaran sebagai premis telah berubah daripada Awaiting Approval kepada Approve. Bagi penetapan koordinat sub-premis iaitu premis yang berstatus aktif, klik pada butang View. Pengguna akan dibawa ke paparan maklumat premis tersebut. Kemudian, klik pada tab Premis Koordinat. Paparan lokasi penyimpanan bahan kimia akan dipaparkan. Pengguna boleh menetapkan jarak radius sub-koordinat lokasi penyimpanan bahan kimia dari lokasi ibu pejabat. Kemudian, tekan butang Save untuk menyimpan tetapan yang dibuat. Tekan pada mana-mana lokasi di dalam radius yang telah ditetapkan untuk menambah lokasi sub-koordinat lokasi penyimpanan bahan kimia. Klik pada butang Add Location. Kemudian masukkan nama penyimpanan dan klik pada butang Add Location untuk menyimpan lokasi baharu. Lokasi penyimpanan bahan kimia baharu telah berjaya ditambah. Paparan peta menunjukkan pen lokasi penyimpanan yang telah berjaya ditambah sebagai sub-premis. Untuk memadam rekod lokasi penyimpanan bahan kimia sub-premis, klik pada ikon padam pada rekod lokasi penyimpanan bahan kimia yang ingin dihapuskan. Mesej pengesahan bagi pemadam rekod lokasi penyimpanan bahan kimia akan dipaparkan, kemudian klik pada butang Delete. Rekod akan dibuang daripada jadual senarai lokasi penyimpanan bahan kimia dan juga peta.